صلي على سيدنا محمد. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letaklah kad. Gelap ni. Oh, Ayanda, kad mintalah satu. Assalamualaikum. Udah sampai di tempat tinggal kita di KL ni. Ya, ini adalah dapurnya. Ada Xbox, ada microwave, ada oven, ada kopi-kopi. Ini bilik bibi. Ini bilik bibi. Ini bilik bibi. Oh, tengok toilet dia ada bathtub. Boleh berendam. Ada balcony. Ada balcony. Ibu sudah datang dengan dia punya kereta. Ya. Ini bilik tidur ayah dan ibu. Ayah dengan ibu kat sini. Ini toilet dia. Toilet dia kan pintu masuk sini, keluar dia sini. Ada 2 pintu. Berhati-hati ya, ada 2 pintu. Aish Fikri, wave. Aish Fikri, ada tempat duduk. Ini katil. Ini bilik Tika lah. King size bed. Ya, ada balcony. Wow, tak nampak KLCC tapi nampak menara. Menara di situ. Menara. Oh, wow. Inilah toiletnya yang ada bathtub. Mari. Aiden. Ada nampak menara? Tak ada nampak. Tak nampak lah KLCC. KLCC tak nampak. Itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ikut nenek jalan-jalan. Ini dekat Deng Tai Fung ya. Ini minuman kami. Cucu watermelon. Nenek itu Ribena dengan cream ais lemon tea ya. Ni nenek tak tahulah makanan bukan makanan kita tapi halal, okey. Ni yang paling sedap. Nenek order yang paling mudah sekali dan tak bahaya, boleh telan. Nasi goreng dia sedap, highly recommend, penuh udang. Ini pau dalam tu ada sup ya, sup panas. Ya, ini nasi goreng nenek. Ini yang paling sedap tapi nenek tak tahu apa namanya ya. Itu air nenek Ribena. Tapi si Ais suka. Lihat, Ais sudah besar kan. Siapa yang selalu ikut nenek tahu cucu nenek. Nenek ikut anak nenek Ika ajak nenek berjalan dekat KL. Ini kita makan dekat Medan Kueng. Kueng ke King ke nenek pun tak tahu. Tapi dia punya makanan sedap. Okey, kuih tiaw tu sedap. Paling super sedap is nasi goreng. Nasi goreng dia sedap, cukup rasa. Okey. Ni nenek salah. Oleh kerana dah kenyang, nenek order rojak. Jangan order rojak lah. Dia punya veggie tu ada khas lah. Ini pun nenek salah pilih ya. Air mint. Tapi itulah mintnya dikisar. Okey. Ini ais lemon tea bibi punya. Ini menantu punya spaghetti. Ini kids meal budak-budak kecil punya. Alhamdulillah, syukur. Kita makan juga dekat Hamidiyah. Alhamdulillah, sedap juga makanannya ya. Nenek pergi KL ikut anak nenek belanja. Tapi nenek shoot gambar makan-makan saja ya. Ini lassi ya. Nenek teringin nak minum lassi. Itulah dah kejadiannya terasa. Sungguh manis itu lassi. Ini air-air untuk anak dan cucu ya. Alhamdulillah. Hidangan dekat Hamidiyah ni sedap.
Tapi bibi anak nenek ni tak reti makan rempah-rempah. Itulah kita. Tapi anak nenek baik, dia bagi rasa macam-macam hidangan. Pergi KL ni, nenek cuma shoot yang ini saja. Nenek tak ikut dia pergi makan Korea ke Mexican food ke, tak, nenek tak reti. Inilah suasana di restoran Hamidia ya. Cantik, macam-macam bahan lama ada disimpan ya. Perak-perak apa barang ini. Tengok mangkuk tipin pun ada. Pot-pot pun ada. Macam-macam pot ada. Nenek keep net Twitter, ajak bergambar bersama. Terima kasih ya. Ini gambar dekat mangkuk ya, mangkuk waterfall dekat pavilion agaknya. Nenek minta gambar menantu nenek ambil ikan. Gambar dengan cucu-cucu ya. Alhamdulillah, syukur. Ni si Ais, ya Allah, dia tunggu mami dia shopping. Hai, gedebang-gedebung hati nenek. Tengoklah, dia main dekat itu patung Model tu. of the year. Takut jatuh. Allahu Akbar. Ais. Wah, siap wah-wah lagi. Kau. Dia pegang orang tu punya kaki, Bi. Patung tu punya kaki. Habis aku takut, Bi. Dah lah, calm down, Aris. Aris, calm down. Okay, dah. Enough. Okay? Ini bongsu yang paling kecil ya. Geram tengokkan ni. Nenek simpan di sini. Dia cuma minum susu saja. Tapi tengoklah badannya montel. Alhamdulillah. Namanya Aisyah. Adik-beradik Aiden dan Ais ya. Aisyah. Alhamdulillah. Nama saya bukan Cha lah nenek. Nama saya Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah. Cha. Nenek asal boleh. Cha. Aisyah. Nenek simpan di sini semuanya sebagai kenangan. Alhamdulillah.